better is to mention. Kalau ada dua, dua sebut je dua-dua. Kalau cakap length of increase, decrease, boleh. Tapi you kena sebut dalam larutan apa? Dalam larutan sukrosa 10%, dalam air suling, dalam apa tadi lagi satu? 30%. Kena sebut. Semua ni saya sebut. Saya sebut air suling, saya sebut berapa panjang dia. Okay. Cikgu, air suling je ke diterima, cikgu? Kalau saya nak buat larutan sukrosa 10% boleh tak? Boleh. Yang ni kan saya kata satu pemerhatian. So, saya bagilah satu contoh. Contoh lain tu you buatlah sendiri. Okay. So, saya nak tulis besar-besar dekat sini. Average is not accepted. Faham? Faham? Sebab average you kira. You tak tengok. Okay? Tulis besar-besar. Alright. This one. Ini apa ni? Oh, dia suruh kira pula. Ni pening kepala korang kan nak kira. Okay guys. So berdasarkan eksperimen, so dia minta anda tulis hitung peratus perubahan panjang jalur kentang dalam 3 kepekatan sukrosa yang berbeza. Bukan 3 kepekatan sukrosa berbeza. Ada satu air suling Soalan ni pun satu. Salah. 3 different concentrations of the sucrose menggunakan formula di bawah. Jadi you tak payah hafal. Formula dia bagi kat sini. Kalau bagi. Kalau tak bagi, pandai-pandai lah. Okay. Tapi peratus panjang jalur kertas ni, by right, kita sepatutnya tahulah. Kan? Okay. So kat sini kita pakai purata. Tadi kita air suling dululah. Kita start dengan air suling dulu kan, guys? Okay. We start with the air suling. Ataupun distill water. Okay. So untuk air suling, purata awak tadi berapa Purata kita tadi, if I'm not mistaken, 3.3. So, you punya purata panjang akhir 3.3 cm. Panjang awal awak 3.0 cm. You bahagi dengan panjang awal. Berapa you punya panjang awal? 3.0. Because this one is the percentage. Tengok, dia darabkan dengan 100%. So, berapa persen you dapat? How many percent that you will get? Berapa persen? 10. Okay, guys. Saya nak beritahu. Untuk peratus, for the percentage, your final answer must be in 2 decimal places. For the percentage, peratus, you punya final answer 2 decimal places. Untuk peratus. 2 titik perpuluhan. Maksudnya Mimi, 10 ni betul ke Mimi? Salah. 10.00%. Pandai dah tahu dah. Dia salah betul lah. Okay, dan cukup. Okay, ni berapa markah ni? 2 markah je. Alah, kira 3 dapat 2. Kesian budak-budak ni. Kira 3 dapat 2. Okey lah. Yang seterusnya, ini nombor 1. Yang ni nombor 2. Tadi sukrosa berapa persen? Sukrosa 10%. Sukrosa 10%. Okay. So, berapa sukrosa 10%? Saya dah tak ingat dah. So, saya kena tengok atas. 3. 10%. 10% mana ada apa-apa. Alah, 3 tolak 3 bagi 3 kosong. Tak ada apa-apa kan. 3.0 tolak 3.0 bahagi 3.0 dalam 100. Berapa ni? 0.00% guys. Tak ada apa-apa. By right ni tak payah ada markah pun. Okay. Yang ketiga. Sukrosa 30%. Patutnya tadi berapa? Dah lupa dah. 2.9. Okay. Saya ni saya nak minta korang kira. Sebab saya tak ada kalkulator. Okay. So, yang akhir itu adalah 2.9 tolakkan dengan 3.0%. Tapi you tolak je dia punya kosong tu. You tolak je dia punya negatif. Sebab tak ada apa-apa pun. Sebab dalam persen tak ada negatif pun. Okay. And then you darabkan dengan 100. Okay. Berapa? Tolong kira please. Tak ada kalkulator lah.
10% kan? 10% pula. Aduh, aduh, aduh. Berapa you dapat? 3.33%. Negatif tak payah sebab bukan dia tak ada value negatif dalam persen. So 3.33%. Jadi you dah buat hilang peratus berada dalam 3 kepekatan larutan sukrosa menggunakan formula berikut. Dah. Selesailah. Siaplah. 2 titik perpuluhan if it is percentage. Okay. Boleh anak-anak? Okay? Okay tak? Okay ke KO? Okay. Cikgu, tapi kan 3% ni dia negatif. Maksudnya dia bukan bertambah panjang, dia berkurang panjang. Iya, betul. Tetapi kena ingat, soalan ini tanya peratus perubahan panjang. Dia tak tanya peratus pertambahan panjang. Dia tanya peratus perubahan panjang. So, tak kisahlah bertambah panjang ke, berkurang panjang ke. Dia just nak tengok perubahan panjang. The change in the length of the potato strip. Lagi satu, you need to know that kita tak ada negatif untuk pesan. So macam tu je. Ni je jawapan dia. Kosong ni tak payah tulis pun tak apa. Sebenarnya markah dia kat sini, kat sini. Sebab kosong tak ada net movement. Tak adalah kosong, tak ada perubahan panjang. Okay. Settle. Done. Lukis graf. Siapa tak suka lukis graf? Saya. Saya ni bukan orang fizik. Jadi saya tak suka lukis graf. But we cannot run from the graph, everyone. Nasihat saya. Siapa yang ada Parkinson? Siapa yang ada masalah bila you lukis graf, tangan you menggigil-gigil? Ha, ada tak? Itu biasa, guys. Itu benda biasa. Itu benda normal. So, tak boleh tolong awak. But the tips is don't do graph at the last minute. Because definitely you going to get attacked by Parkinson attack. Because nanti lagi 10 minit masa menjawab hampir tamat. Lagi 10 minit calon-calon sila settlekan apa yang patut. Nanti jadilah menggeletar lah apalah. Jadilah graf you macam ni, macam ni. Okay, so guys, untuk graf dia tulis kat Allah. Tak bestnya graf ni 2 markah je. Allah penat-penat lah aku buat 2 markah je. Lukis graf peratus perubahan panjang, the percentage of the changes of the length of the potato strip against kepekatan larutan sukrosa, concentration of the sucrose. Okay. Guys, dekat sini saya ada peratus kepekatan sukros berapa? Saya ada 10%. Saya ada 30%. Betul? Betul tak? Ada lagi tak peratus kepekatan sukros kita? Ada lagi? Ada lagi satu sebenarnya. 0%. Iaitu apabila kita menggunakan distilled water. Tahu kan? Apabila kita pakai distilled water. So, there's no solute. Tidak ada bahan terlarut. Tidak ada sukros. So, hence one, 0%. Okay? Dapat? Okay, so ada kosong lah kat sini sebenarnya. Okay, lagi satu. When the graph the instructions of the graph diberi, dia macam ni. Peratus perubahan graf, perubahan panjang jalur kentang, the percentage of the change in length of the potato strip against kepekatan larutan sukrosa. Yang mana paksi Y? Yang mana paksi X? Yang mana paksi Y, guys? Which one is the y-axis? Yang mana paksi Y? Yang mana satu adalah paksi Y? Peratus perubahan. Bukan concentration. Paksi Y, y-axis duduk dekat depan. Okay? Kepekatan sukros dekat belakang melawan dadat. Ini adalah x-axis. Kepekatan larutan sukrosa. Pemboleh ubah manipulasi duduk dekat y-axis. Pemboleh ubah bergerak malas, responding variable, they will be stay at the y-axis. Jangan salah. So, they always started with the y-axis first, melawan x-axis. They always started with that. So, you punya graph akan jadi macam ni. Macam ni. Yang ni adalah peratus perubahan
perubahan panjang. Yang ni adalah apa? Kepekatan. The concentration of the sucrose solution. Unit kena ada, dik. Kalau tak ada unit, salah, dik. Okay. So, bila ada 2 markah, there's a 3 requirements. Sepatutnya ada 3 markah. Tapi tak apalah. Soalan dah bagi 2, kita pun tetap kena ada 3 kriteria ni. Yang pertama, you kena label. Dan unit kalau ada untuk you punya x-axis and for your y-axis. So, ni kena ada. Kalau salah satu tak ada, tolak satu markah. Kalau 2 tak ada, better tak payah buat. Okay. Yang kedua, mestilah titik ataupun a correct point. Kalau ada satu je correct point, dia salah-salah. Okay. Dan yang ketiga, dia tengok you punya bentuk graf. Awak buat graf garis ke awak buat graf palang? The shape of the graph, it need to be accurate. Kalau shape of the graph, dia tiba graf palang kat sini, sorry lah dik, tak ada markah terus. Okay. So, okay, anak-anak, boleh so, dia akan bagi satu page, korang kena buat lah. So, you boleh buat boleh senang nanti boleh buat graf sendiri Okay, contoh lah, saya bagi satu contoh. Kita start dekat sini lah. Saya tak suka start dekat hujung, but tak nampak. Okay, so we start from here. Okay. So tadi ada berapa persen peratus panjang? Ada 10 je kan? Ada 10. Okay. Let's say I nak buat ini. Nak buat besar sikit. Yang ini adalah 5. 5, 1, 2, 3. And then 5, 2, 3. Okay, yang ni I buat. Tapi graf awak nanti jadi kecil. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ini 5%. 5%. 1, 2, 3, 4, 5. This is 10%. Okay. Okay, so I pun buat macam ni. Okay. So you kena make sure graph you mesti 3/4 Your graph need to be 3/4. Tak boleh graph awak chop add je. Tak boleh. Sebab tu saya buat besar macam ni. Okay. Done. Saya naikkan sikit lah guys. Macam buruk sangat pula kat bawah ni. Sekejap, let me naikkan a bit. Kita start kat sini lah. Okay. 1. Alamak, hilang pula. Sekejap. Saya naikkan di sini. Sekejap guys. Graf ni dia memang ambil masa sikit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 over here. 5. I letak 5. Sorry tak tengok kamera sebab tengah looking graph. 1, 2, 3, 4, 5. So over here 5, 10. Saya buat gandaan 5 lah. Okay. Then ini I buat macam ni. Tengok. Kena ada arrow. Tak ada arrow salah. Saya tarik lah pergi dekat bawah. Sambung pergi dekat bawah. Okay. Okay tak graf saya? Nampak tak 3/4? Besar ke tak guys? Besar ke kecil? Besar kan? Okay. Jadi, then afterward, kita ada 30%, 10, 20, 30, cukup besar. 40, 50. Okay, macam ni. So, jangan lupa, you need to label what? Awak kena label you punya paksi. So, over here, it is a concentration ataupun kepekatan of sucrose solution. Apa dia punya unit, guys? So, what is the unit? Persen. Letak aja persen tu. Jangan tak letak. Teacher, kalau kita tulis label paksi tu luar daripada graf, tak boleh. Kejap. Kalau kita lukis label paksi. Label boleh. Label tak ada masalah. Label okey. Let's say you tulis label terlebih macam ni, tak apalah. You tulis label dekat sini. Boleh je. Tak ada masalah. Okay, tapi the best is janganlah jauh sangat. Tiba-tiba dekat sebelah sini. Jauh sangat tu. Make sure dia dekat lah.